Assalamualaikum semua. Selamat datang kembali ke channel Malaysia Road CCTV. Apa khabar semua? Baik? Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, jadikan video dashcam hari ini sebagai pengajaran bagi kita semua, okey? Tengok kejadian pertama hari ni. Geram betul tengok klip kereta kembara ni. Dahlah potong pancung, lepas tu main brake mengejut pula. Memang tak sempat pemandu belakang nak elak. Kalau tengok gaya, macam pemandu kembara tu tak puas hati. Ada plot twist kot. Seterusnya, tengok trailer besar hilang kawalan macam tu memang seram. Tapi yang paling mengejutkan bila nampak pemandu dia keluar dan terus jatuh pengsan. Harap pemandu tu selamat. Mungkin dia kena serangan jantung atau sesak nafas tiba-tiba masa memandu. Memang tak sah kompilasi dashcam kalau tak ada King Myvi. Tengah syok memandu, tiba-tiba Myvi sebelah ni boleh hilang kawalan pula sampai jadi kemalangan. Nasib baik import dia tak teruk sangat. Tapi itulah, malang memang tak berbau. Duduk lorong sebelah pun boleh kena. Tak pasti apa yang berlaku sebenarnya. Perhatikan rakaman CCTV ni. Tiba-tiba je motor dia orang wheelie, hilang kawalan. Harap-harap kereta yang parking kat tepi tu tak calar atau kemik lah kena sagat. Ingat, kalau kita buat salah, mesti bertanggungjawab. Jangan sampai owner kereta tu tuntut di akhirat.
Aduh, ni memang kes member tak guna namanya. Panik punya pasal nak lari daripada tahanan polis trafik, pemandu motor ni boleh pecut lari macam tu je. Yang paling lawak, kawan kat belakang kena tarik dengan polis terus tertinggal kat situ. Member dah jadi mangsa, dia sedap-sedap bawa motor lari sorang-sorang. Kesian tapi kelakar. Yang ini pula, gara-gara nak tukar lorong secara mendadak dan melulu, rider motor dari arah belakang tak bersalah pula yang jadi mangsa. Tolonglah alert dengan cermin sisi sebelum tukar lorong. Naya rider tu jatuh. Yang ni pula gaduh tepi jalan. Tak tahulah apa punca awal. Tiba-tiba je lelaki ni tendang dan bertekak. Terus berlaku pergaduhan. Nasihat Min, janganlah terlalu ikut emosi. Nanti tak pasal-pasal masuk dalam penjara baru nak menyesal. Tengah steady memandu, tiba-tiba kena langgar dari belakang. Tak pasal-pasal aku dan kereta parking tepi jalan jadi mangsa. Tak pasti apa yang jadi dengan rider ni sebenarnya. Tiba-tiba je terlanggar dan terus jatuh sendiri. Ada kemungkinan dia terlampau penat atau terkena microslip kot masa tengah menunggang tu. Bahaya betul ya guys. Bawa motor ni kalau mengantuk sesaat pun memang boleh mengundang padah. Seterusnya, lagi satu kes masuk simpang guys. Cara kereta tu nak masuk simpang sebenarnya dah nampak Allah sebenarnya. Masuk simpang secara melulu, kesian rider motor ni pula. Yang ini pula rakaman dashcam lori hilang kawalan. Kemungkinan besar akibat brek rosak ni. Nasib baik tak ada yang jadi mangsa dalam kejadian ni. Yang ini pun kes lori.
Kali ni lori tiba-tiba sondol kereta owner dashcam dari belakang, menyebabkan kereta terpusing. Alhamdulillah, nasib baik tak terbalik. Nasihat Min, jangan Bersangka baik. Mungkin tersilap jalan kot.